Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi. Salam ceria. Okey, so tuan-tuan dan puan-puan, hari ini kita dah masuk ke bulan Oktober bersamaan dengan 1 Oktober 2025. Sekejap je masa berlalu kan. Kita rasa macam baru je mula tahun 2025 dah masuk ke bulan Oktober. Dah nak menjengah ke hujung tahun dah tuan-tuan dan puan-puan. So nampak tak dekat situ masa sangat mencemburui kita. Bukannya masa kejar kita tuan-tuan dan puan-puan, kita yang kejar masa. Okey. So bila dah melangkah masuk ke bulan Oktober ni bermakna dah mulalah bulan sambutan bulan kaunseling peringkat kebangsaan. Okey, so USIM tuan-tuan dan puan-puan tidak lari daripada menyambut sambutan bulan kaunseling kebangsaan ini. Pelbagai program yang akan diadakan nanti, insya-Allah Seksyen Psikologi dan Kaunseling Jabatan Pendaftar USIM juga akan menyediakan pelbagai program untuk warga USIM, termasuk juga untuk rakan-rakan komuniti dan rakan-rakan di organisasi yang lain. Okey. So tuan-tuan dan puan-puan, hari ini saya akan kongsikan tajuk perkongsian pertama pada hari ini, iaitu perlu ke jadi strong. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, kadang-kadang kita fikir bila kita ada masalah kan dalam hidup ni, kita akan rasa macam kita akan fikir macam, perlukah aku nak jadi strong macam orang lain? Okey, sedangkan aku sedang menghadapi masalah ni, perlukah aku nak jadi strong ni? Kadang-kadang kita terfikir macam tu, betul tak? Especially bila kita ada masalah. Alright. So sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, kita perlu fikir, kita ni manusia biasa, kita tidak sempurna tuan-tuan dan puan-puan. Ada masa kita kuat, okey, ada masanya kita lemah, ya. Itu fitrah manusia. Kita tak boleh nak nafikan, ya. Sebab kita bukan robot. Kalau robot dah disistemkan untuk jadi okey saja, untuk jadi cantik aja kan, untuk dia berfungsi. Tapi kita ni manusia, kita ada emosi, kita ada akal fikiran, kita ada nafsu, ya, dan kita dilahirkan tidak sempurna. Itu kita kena ingat satu perkara tuan-tuan dan puan-puan. Jadi sebenarnya untuk menjawab persoalan perlu ke jadi strong setiap masa kan, so itu perkara pertama yang kita fikirkan dulu. Kita adalah manusia dan fitrah manusia ini, ada masa kita kuat, ada masa kita lemah. Okey, dan kekuatan sebenar dalam diri kita adalah bukan untuk menafikan rasa sedih, rasa kecewa dan sebagainya tu kan, tapi untuk kita memahami dan menyedari bahawa dan menghargai bahawa adanya emosi yang sedih, yang negatif, yang kecewa itu sebenarnya boleh memberikan satu motivasi kepada kita untuk berubah, untuk bangkit tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Jadi strong ni penting sebenarnya, tapi we have to allow ourselves, untuk be human juga, ya, untuk menjadi untuk ada kesedaran bahawa tak selamanya ataupun tak semestinya setiap masa aku perlu jadi kuat. Ikut kepada kemampuan diri sendiri, ya. Kadang-kadang kita cuba nak jadi plastik ataupun fake depan manusia ataupun depan orang lain. Kita sedang menghadapi masalah, tapi kita nak tunjuk yang kita sentiasa kuat, walaupun dalam hati kita berkecamuk, walaupun emosi kita bercelaru kan. Jadi kita tidak boleh menipu diri sendiri tuan-tuan dan puan-puan. Sebab itu bila kita ada masalah, emosi bercelaru, fikiran kita berserabut kan, jika perlu kita cuba cari orang-orang yang terdekat dengan kita untuk kita kongsi, ya. Ataupun kalau kita rasa orang yang terdekat dengan kita tidak boleh membantu, carilah pakar tuan-tuan dan puan-puan, ya. Pergilah jumpa dengan kaunselor, pergilah jumpa dengan ahli psikologi, okey. Mereka ni pakar dan boleh membantu untuk leraikan kekusutan dalam hati kita tuan-tuan dan puan-puan, ya. Dia macam penyakit jugalah. Kalau kita simpan je sakit tu, kalau kita tak pergi jumpa doktor dan sebagainya, jadi kita akan semakin sakit dan semakin sakit. Sebenarnya kita tak kuat untuk hadapi sakit tu seorang-seorang, betul tak? So sama jugalah dengan bila kita hadapi masalah dalam kehidupan ni tuan-tuan dan puan-puan, jangan fikir yang kita perlu strong setiap masa, ya. Tak perlu kita nak menjadi sentiasa kuat tuan-tuan dan puan-puan. Cukuplah kita tahu bila kita nak bangkit, dan bila kita nak berehat, bilakah kita perlukan bantuan daripada pakar dan sebagainya.
Okey, so jawapannya ke tuan-tuan dan puan-puan, tak perlu kita nak jadi strong setiap masa, dan kita perlu akur bahawa emosi ni kita perlu fahami dia, ya. Bila kita ada masalah, kita perlu fahami emosi yang berlaku dalam diri kita, yang kita rasakan. Okey, selepas itu kita carilah penawarnya. Okey, kita carilah orang yang boleh mendengar masalah kita. Kita carilah pakar yang boleh membantu untuk kita meleraikan kekusutan kita. Okey tuan-tuan dan puan-puan, so dapat sesuatu daripada perkongsian saya pada hari ini. So insyaAllah tuan-tuan dan puan-puan sentiasa fikir positif, okey, tenang-tenang saja untuk kita menghadapi apa juga masalah dalam kehidupan kita ini. Okey, jangan simpan, jangan pendam, find a solution. Okey, find ataupun cari orang di sekeliling kita yang kita percayai untuk kita kongsikan masalah kita, insyaAllah. Fikir yang baik-baik, okey, doa jangan putus. Okey, semoga kita terhindar daripada perkara-perkara yang negatif, yang tidak baik, okey, di sekeliling kita, insyaAllah. So kita jumpa esok tuan-tuan dan puan-puan dengan tajuk yang lebih menarik, perkongsian daripada saya. Okey, stay tune. Okey, jaga diri baik-baik. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.